malah ni rapu sekilo di Pulau Jerjak pun tidak sekuat ikan rapu 500 gram di tambak. Start dengan guna crankbait dulu waktu ayak serut ni. Dia lalu dekat satu-satu potensi lubang tu, dia lalu dengan masa yang cukup untuk ikan nak pergi ambil dia. Jadi ayak akan pasang daripada serut ni akan pasang. Waktu ni baru tukar SP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga tuan-tuan semua dimudahkan segala urusan, dimewahkan segala rezeki, terutamanya rezeki masa dan waktu untuk kita sama-sama turun, dan semoga terjalinlah ukhuwah sesama pemancing dan menjadi asbab majulah sukan memancing untuk negara kita. Amin. Dan di episod ketiga kali ni kita nak bincangkan pengalaman-pengalaman kita yang lepas. Kita akan bercerita berkenaan pengalaman-pengalaman dan juga cara-cara sedikit sebanyak lah yang kami dah belajar daripada trik-trik yang lepas. Cara-cara untuk memburu kerapu daripada pengalaman kami sendiri. Dan lepas tu kami akan bawakan cerita-cerita lah. Dalam 4 cerita ke kot, 4-5 cerita ke kot daripada trik-trik yang khusus kita nak cerita berkenaan buruan ikan kerapu hari ni. Okey, baik tuan-tuan. Pengalaman mancing kerapu saya ataupun kami semualah memancing di spot-spot berbeza. Berbeza juga dari segi perangai ikan kerapu di situasi yang berbeza. Sebab perangai kerapu ni kita kata hampir mana-mana ikan sekalipun lah. Baik ikan bawah ataupun ikan atas sekalipun, ataupun yang sama situasi dengan ikan kerapu sekalipun, termasuklah MJ, sekak bersemua tu, hampir ikan-ikan ni yang membentuk dia tu keadaan sekeliling dia. Dia punya situasi sekeliling dia tu. Jadi kita mancing di kerapu di tempat ni dia jadi lain. Kita mancing kerapu di tempat ni dia jadi lain. Dia dibentuk oleh sekeliling dia tu. Macam manusia juga. Dia macam bongkah kan, bongkah batu kan. Bongkah batu pun lain. Di tempat ni bongkah batu dia jenis lain. Tu tempat-tempat tu walaupun dia adalah ikan yang sama, dia biologi yang sama, tapi ibarat manusia ni budaya lah. Kita manusia yang sama, budaya membezakan. Sama juga ikan. Dia punya sekeliling dia tu membentukkan perangai dia. Kadang-kadang kita tak boleh pakai set yang sama, kita duk pakai di Penang untuk bawa ke tempat tu. Disebabkan situasi yang tertentu tu. Jadi himpunan daripada pengalaman-pengalaman ni, himpunan daripada cerita-cerita yang lepas-lepas kami kumpulkan menjadi satu insya-Allah tips yang boleh dikongsi dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita ambil manfaat. Bila cakap pasal situasi kerapu yang berbeza ni, saya ambil contoh. Kerapu 500 gram di tambak jambatan, saya cakap pasal tambak jambatan di Penang lah. Dia lebih kuat berbanding dengan kerapu 500 gram di Pulau Jerjak. Kerapu 500 gram di Pulau Jerjak tu tuan boleh agak dalam 4 jari gitulah. 4 jari gitu. Lebih kurang dalam berapa cm saya tak pasti nak agak. Tapi kurang dan lebih 500 gram lah. Dan malah kerapu sekilo di Pulau Jerjak pun tidak sekuat ikan kerapu 500 gram di tambak. Jadi apa faktor yang membuatkan kerapu di tambak macam tu? Dia punya batu-batuan, dia punya arus, dia punya daya survival dia sendiri. Ikan kerapu di tambak tu membuatkan perangai dia lebih agresif, mungkin lebih kuat, dan juga lebih disebabkan lebih heavy cover dia berbanding kerapu-kerapu di kawasan yang agak pasif ni. Macam yang kami maklum tadi, benda ni juga, tips-tips ni juga daripada pengalaman yang hampir setiap minggu yang kami turun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan pada 2024 ni saya dah mula kurang sebenarnya. 2024 saya mula-mula slow, tapi yang bestnya 2024 tu juga tercapailah hajat saya untuk pergi ke satu spot idaman ni. Nanti di hujung video saya akan bagi tahu tempat dia. Ni spot dia di mana. Jadi berdasarkan prinsip juga, kalau tuan-tuan pernah ingat dalam beberapa video saya pernah maklumkan, saya pernah cakap prinsip saya adalah setiap video lokasi berbeza. Setiap video tempat spot-spot berbeza. Jadi itu antara satu kelebihan yang followers kita ataupun orang yang ikut kita dia perasan lalu. Antara konten-konten yang dia hargai. Antara yang sebab mereka hargai channel Bahar adalah kita berani cuba tempat-tempat berbeza. Bukan saja disebab konten. Kalau aku pergi sendiri ni tak bawa video masa tu, aku cuba pergi try tempat berbeza. Betul, sebab kalau kuasa Penang berbeza dengan Kedah, Perak, Terengganu apa dia lain.
Pun begitu, walaupun kerapu ni dia berbeza tempat, walaupun dia berbeza situasi, macam saya cakap tadi, biologi dia tetap adalah sama. Membawa kita kepada topik kita yang sebenar, iaitu cara-cara untuk target kerapu. Baiklah, ikan kerapu ni dia ada satu perangai yang sama. Di mana-mana kita pergi pun, di tempat yang macam mana pun, dia ada satu perangai yang sama. Iaitu secara biologinya, ikan kerapu ni dia adalah ikan, dalam bahasa saintifiknya ataupun dalam bahasa biologi ikannya dipanggil ikan demersal. Secara umumnya kita panggil ikan bawah lah. Ikan yang bersifat duduk di dasar, ikan yang bersifat dengan duduk yang bersifat ada rumah. Dalam makna lainnya dia bersifat dalam orang putih kata bersifat teritorial. Teritorial ni makna kata dia bersifat jaga kawasan. Dia menjaga kawasan daripada, kalau betina ni dia menjaga kawasan dia daripada ancaman-ancaman. Kalau dia ada telur, dia jaga kawasan dia jaga rumah dia jaga lubang dia tu daripada ancaman anak-anak ikan lain nak makan telur dia, ataupun mungkin ular-ular ayak ke, apa-apa saja, ketam-ketam ke udang-udang yang nak makan telur dia. Dia jaga kawasan tu dan dia akan halau untuk tak mau bagi duduk tak mau bagi masuk di kawasan dia tu. Itu nama dia teritorial. Dia ikan yang bersifat menjaga kawasan. Dia ikan yang bersifat berumah. Dan juga kalau yang jantan sekalipun, kalau dia tidak menjaga sarang pun, dia lebih pada di sini tempat dia cari makan. Satu kawasan ni, 1-5 meter ni, keliling ni, kawasan tempat dia cari makan. Dia tak bagi kerapu lain mai. Bukan kerapu saja, dia tak bagi, malah dia tak bagi GT lalu sekalipun, dia tak bagi lalu sekalipun, dia tak bagi MJ dan ikan-ikan lain sekalipun masuk kawasan dia. Sebab sini, dia memang tahu dah secara nalurinya, yang Allah Ta'ala bagi kat dia tahu tempat ni anak-anak ikan duduk lalu, belanak duduk lalu, ketam duduk lalu. Jadi dia akan duduk di kawasan ni untuk dia standby cari makan. Sebab ikan demersal ni dia tak pergi mencari makan macam mana ikan-ikan atas, macam ikan JT, senangin apa semua. Dia ikan yang bersifat kita kata duduk dalam sarang. Dia ikan yang bersifat teritorial. Dia akan tunggu anak-anak ikan lalu, dia akan tunggu makanan lalu, dan juga di situlah dia akan buat serangan hendap. Itulah cara dia memburu. Sebab dia jenis ikan yang dia tidak mengembara lah. Disebabkan dia punya habitat tu sendiri. Jadi ikan demersal ni juga dia cari makan tak jauh daripada kawasan dia. Dia lebih pada, saya cakap tadi, dia serang hendap dan dia ligan anak ikan yang lalu depan kawasan dia. Satu yang membuatkan kerapu ni adalah membuatkan kerapu dia senang ditarget ni adalah dia tak ke mana-mana. Dalam sebulan tu, kalau insya-Allah, kalau tuan jumpa tempat baru spot kerapu, kita ulang pergi setiap minggu lah di tempat yang sama pun, insya-Allah dia akan ada lagi, sebab dia ikan yang tak serik. Itu yang kata ikan kerapu tu. Dia sebab ikan yang akan stay di satu kawasan, sebab bila dia tahu makanan hanya akan lalu di situ saja. Itu yang kata ikan kerapu tu. Menjadikan ikan demersal ni strike zone dia sangat kecil. Strike zone dia punya kawasan kita nak cari dia sangat kecil berbanding dengan ikan GT, talang, talang tambah-tambah lagi lah, alu-alu, tenggiri apa semua. Dia punya strike zone dia luas. Kita pergi di satu tuas tu, lebih kurang 500 meter ke 500 meter tu, 500 meter ke belakang di keliling kita lah, 500 meter keliling kita tu. InsyaAllah baling ke mana pun dia akan, kawasan dia memang akan ada di situ. Sebab dia akan ligan makanan dia dalam sekeliling 500 meter tu. Tapi kerapu ni dia dalam beberapa kaki ya. Mungkin tak sampai 10 kaki. Kadang-kadang jarak dekat tu. Memang tempat dia dalam 5 kaki di kawasan tu kata. Sebab tu kita nak target dia. Sama ada kita kena tracking, jalan cari. Ataupun kita pergi, kalau yang jenis main suka jolok lubang ni, kita pergi main jolok lubang, ataupun kita tunggu ayam pasang surut, dia akan keluar masuk di kawasan dia. Tapi tu lah, bila nak mencari kerapu ni, batu dia tu pastikan tenggelam. Dia tak mau surut rapat terus pun batu timbul terus, tak mau. Dia kena ada ayak sikit. Dalam pengalaman aku nak cari kerapu ni, batu tu kalau ayak surut rapat pun batu tu mesti ada ayak ni. Dia bukan ada rumah tu. Kerapu. Kerapu dia kena ada ayak, kena ada ayak sikit. Dia kena ada sedikit kedalaman. Itu kita akan bawakan lagi tips-tips dia. Okey, macam mana pula ikan demersal ni? Kita kata khususnya ikan kerapu lah, tapi secara umumnya semua ikan yang di bawah lah kita kata. Tapi tajuk kita hari ni adalah ikan kerapu. Macam mana dia tahu anak-anak ikan akan lalu tempat dia? Kita pelik juga setengah-setengah tu kadang, pasal apa dia tak pergi cari makan kena. Takkan
Dia dah kata pelik kan, datang dia tunggu orang suap pun dah. Dia tahu. Ikan apa ni aku rasa macam dia tunggu GrabFood. Nah, dia apa ni? Order sampai. Dia aku apa ni mula-mula tu masa aku mula-mula ni aku pelik dah juga. Dia boleh tunggu apa ni ikan lalu depan dia. Macam dia ni pelik lah kita tunggu rumah apa ni tunggu orang bagi makan tu. Rupanya ada. Saya ada ambil apa ni kelas pendek sikit lah berkenaan biologi ikan. Dia ikan demersal ni sebelum dia nak makan tu dia dah tahu dah ni satu tempat tu akan beberapa hari dia akan tahu dah satu tempat tu akan ada pergerakan anak-anak ikan. Dia akan tahu dah dia akan tahu anak-anak ikan akan bermain di situ, dan dia akan pergi tunggu. Sehari 2 hari sebelum. Jadi sebab tu lah dia pergi duduk tu dia bukan asal ada lubang dia duduk. Asal ada lubang, asal dia apa pemburu kok. Dia pemburu juga. Dia pemburu juga. Bukan asal selesa saja dia pergi duduk. Dia tahu dah lubang tu lubang yang memang akan ada anak ikan lalu. Jadi dia dapat makan kerapu ni, dia dapat makan contohlah belanak lah kita kata. Dia dapat telan 3 ekor belanak pun perut dia dah boleh tahan seminggu. Dia jenis tu. Sebelum dia teruskan memburu untuk hari-hari yang akan datang, lebih minggu-minggu akan datang. Jadi kita akan cerita lagi nanti macam mana kita punya gewang, penggunaan cara-cara kita memburu mempengaruhi diet ikan ni akan datang sekali. Diet ikan kerapu ni pula dia bergantung pada tempat. Dia bergantung pada spot, dia bergantung pada situasi sekeliling dia. Tapi ada ikan kerapu yang makan anak ikan karang. Ada kerapu yang makan sepenuh masanya, setiap masa dia makan udang disebabkan banyak udang di situ. Contoh macam kerapu di Muara. Ada juga kerapu yang makan ulak pun ada. Yang makan ulak pun ada. Yang makan serangga-serangga ayak pun ada. Dia bergantung pada tempat-tempat dia secara umumnya. Saya maklum siap-siap. Sebab saya pasti akan ada tuan-tuan akan bercerita di komen-komen nanti kata di tempat saya kerapu jenis suka makan sekian. Ada orang yang cerita nanti. Di tempat di kampung saya ataupun di pantai di tebing-tebing kawasan rumah saya, kerapu sini suka makan siput lah contohnya. Bukan siput contohnya. Makanan-makanan yang selalu lalu, makanan-makanan utama di pantai-pantai ni ataupun binatang-binatang kecil lah yang paling utama duduk di laut ni kita kata ketam lah. Udang, tu anak-anak ketang. Lepas tu anak-anak belanak pun antara dia juga. Tapi satu yang menarik di Penang ni, satu maklumat nak bagi tahu kat hang juga ni. Belanak tak berapa sangat di Penang ni untuk diet ikan kerapu. Kerapu di Penang banyak makan apa dah sebenarnya? Ketam. Ketam. Ini geng layan bagi tahu aku. Ketam nak ketam kaki hijau tu kau. Aku tak pasti dia ketam kecil yang banyak duk batu-batu ni. Dia ketam kecil yang banyak duk batu-batu ni. Ketam liang awal. Ketam liang tu lah. Mungkin antaranya ketam pantai tu juga, ketam tu juga. Tapi sepanjang dia duk cari di batu-batu. Tapi yang pengalaman aku masa aku pergi Pulau Jerajak, Pulau Rimau. Depa cari ketam tu, ketam hijau. Dia ten waktu maghrib. Bila maghrib dia akan berlatar tu. Dia pakai suluh lampu dia silang mata. Dia pakai cukup. Ketam tu. Betul. Ketam tu yang depa buat umpan. Dia depa buang kaki semua. Buang tekai. Di Penang ni kita kata ketam ni ketam ataupun udang lah ataupun benda-benda keras ni dia daya utama ikan kerapu di Penang sebenarnya. Satu sebab dia anak-anak ikan dia tak lalu selalu. Dia tak lalu selalu kalau kata tebing kat Penang ni. Jadi ketam ni paling mudah dan banyak dapat. Sebab itu yang aku tanya dia tu, yang macam mana depa boleh ambil pakai ketam tu kan. Ketam tu antara satunya kulit dia lembut. Tu yang dia senam. Mungkin habitat dia kot. Boleh dia. Dia punya diet semua. Sebab ketam tu memang tak ada kepit. Kepit tak ada. Dia cuma meletar tu lah. Kat batu. Yalah. Dan dia memang duk main kat batu. Dia paling dekat di batu. Jadi dia diet yang paling dekat dengan ikan. Dia kerapu ni dia nak tunggu anak belanak. Tak silap aku dia kepit tak ada lah ketam. Kan. Point dia sini adalah saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan macam mana kita akan convert benda tu kepada umpan yang kita guna. Khususnya casting. Saya fokuskan kepada untuk sesi video ni saya fokuskan lebih kepada casting lah. Macam mana kita nak convertkan diet kebiasaan kerapu ni dan kita convert dia menjadi gewang-gewang yang kita akan guna nanti. Ni antaranya ni yang saya dah siapkan pada nak tunjuk ke tuan-tuan sekali dan kita akan tunjukkan macam mana dia boleh mimik
ataupun macam mana kita boleh samakan dia dengan diet sekeliling dia. Jadi semua faktor-faktor tu menjadikan kita mancing ni kena berfikir macam dia. Okay. Jadi dia tu pemangsa, dia pun dia atur strategi dia sendiri secara keikanan dia lah. Dengan naluri keikanan dia, macam mana dia pergi tunggu anak ikan siap-siap di tempat satu spot tu untuk dia nak memburu. Kita kena pergi atas daripada dia. Baik tuan-tuan, sedikit nota. Tips ni adalah lebih pada perkongsian pengalaman lah. Bila kita perkongsian pengalaman ni, dia lebih kepada bahasa akademik ni dipanggil anekdot. Mana kata pengalaman kita yang tersendiri, pengalaman peribadi. Pelbagai pengalaman yang kami alami dan kami kongsikan kepada tuan-tuan, dan kami sarankan juga tuan-tuan di bawah komen nanti dipersilakan kongsi pengalaman tuan-tuan, sama-sama untuk penonton kita yang lain pun yang baca-baca komen nanti boleh belajar, dan juga kami sendiri pun boleh terapkan dalam cara memancing kami, insya-Allah. Baik, kita pergi pada nombor 1. Yang ni antara faktor yang kita kata faktor penentu jugalah. Pasang surut ayak ni adalah kita punya partner yang betul-betul kita kena jaga, kita kena perhatikan dia. Jadi perhatikan ayak surut nanti. Secara umumnya dia macam ni. Minggu ayak surut, ambil daripada ayak separuh, dalam masuk kata separuh nak menuju ke mati. Jadi dalam graf tu dia jadi macam menurun bukit tu. Daripada separuh nak pergi ke mati, sampailah ke 3 hari sebelum ayak besar betul. Mana kata dalam sebulan tu dia akan ada 2 ayak besar, 2 minggu ayak besar dan 2 minggu ayak mati. Jadi kita target dalam 2 minggu ayak mati ni bermula daripada separuh. Separuh tu mana kata lepas ayak besar. Lepas ayak besar, dia akan ada jadi satu ayak separuh. Mana kata selalunya di pertengahan minggu lah, hari Rabu, Khamis gitu, secara umumnya. Akan jadi satu peralihan antara ayak besar nak ke ayak surut. Daripada minggu ayak besar nak ke ayak surut, dia ada pertengahan ni kita panggil ayak separuh. Secara umumnya kita panggil tu. Jadi boleh mulakan dengan hari tu, walaupun ada sedikit arus yang agak kuat pada waktu tu. Target sekurang-kurangnya bermula pada hari tu. Dan juga hari-hari kemudian dia lah. Biasanya hari-hari kemudian sampai 2-3 hari sebelum nak mati betul, itu antara selalunya insya-Allah yang terbaik lah. Jadi orang pandai-pandai pun dia akan target hari-hari macam tu. Jangan target hari-hari macam tu sebab dia nak dapatkan pergerakan ayak yang optimum betul untuk dia nak pergi ke lubuk-lubuk ikan, dia nak pergi nak pergi ke batu-batu ikan. Mana kata peralihan ayak yang ketara sangat tak mengganggu dia untuk nak bergerak ke nak mencari batu-batu lubang-lubang kerapu. Okey, yang tadi kita bercakap pasal minggu. Minggu ayak surut dan minggu ayak mati dan juga minggu ayak besar. Jadi ambil antara separuh lepas besar tu hinggalah ke separuh 2-3 hari sebelum besar. Itu kita bercakap pasal minggu. Okey, ini kita bercakap pasal hari ya. Hari-hari dalam minggu ayak slow. Hari-hari dalam minggu ayak slow. Okey. Nak start mancing tu cari point waktu ayak surut. Start dengan ayak surut rapat betul. Start dengan ayak yang surut rapat betul. Jadi bergantung pada tempat yang kita pergi, bergantung pada tempat yang tuan-tuan tahu. Contoh kalau tuan-tuan duduk di ban pecah, tuan-tuan tahulah situasi surut di situ macam mana. Situasi surut yang ada ikan, situasi surut yang ada sedikit ayak, dan situasi surut yang tuan-tuan agak-agak ikan nak keluar masuk lah. Okey, cari ayak surut waktu tu. Dan juga next mana kata start pada ayak surut tu, start pada point ayak surut. Tuan-tuan tengok dalam graf tu, dia macam gong tu. Start di waktu gong tu. Di pertengahan pun sikit, nak ambil dalam setengah jam sebelum ayak pasang sikit pun, setengah jam sebelum ayak surut nak bergerak naik pun, lebih baik, lebih sesuai di waktu tu. Kira macam setengah daripada selepas ayak jam selepas ayak mati ke bang? Dia waktu bila pun tak apa. Ayak surut ni biasanya dia dalam sejam tak salah secara umum secara rambangnya lah. Dia sejam lebih tu. Sejam. Dalam waktu sejam tu lah. Dalam waktu sejam tu. Sepanjang ayak surut tu. Jadi sekiranya sepanjang waktu surut tu dia jadi ayak lenang sikit. Dia ayak lenang. Waktu ni ikan mungkin dah tak berapa aktif dah. Tuan-tuan boleh lah mungkin main umpan ke,
main isi ikan ke, main ni udang kopek ke, okeylah waktu tu. Tapi apa ni berkenaan dengan tajuk ni sendiri, iaitu nak casting ikan rapu, yang mana saya fokuskan lebih pada casting, kena cari ruang-ruang yang mana ayak bergerak juga walaupun di waktu surut ni. Okey, dan yang seterusnya waktu ni lah point yang mana kita start memburu betul, iaitu surut tolak ke pasang. Daripada surut tolak ke pasang. Okey, selepas sejam ayak surut tu, selepas sejam ayak bertenang dan dalam keadaan surut tu, dia akan main arus. Dia nak tolak naik pasang. Dia nak tolak naik pasang. Di waktu ni lah secara umumnya banyak akan jadi pergerakan ikan-ikan daripada sarang di tengah, daripada sarang-sarang ikan di tengah nak naik ke batu-batu, nak mula mencari anak-anak ikan, ataupun apa ni ikan rapu di tempat yang ada ayak sikit, ikan rapu akan mula nak mencari batu-batu, siap dah kata. Dia nak mencari batu-batu yang dia agak anak ikan akan lalu. Dia waktu ayak tolak pasang ni, dia akan masuk awal-awal dah. Dia akan masuk nak cari posisi menyerang dah. Tempat-tempat yang dia tahu anak-anak ikan akan lalu lah. Ataupun tempat-tempat yang dia tahu akan ada ketam-ketam ni. Pasal ketam ni kan dia dua alam. Masa ayak ada tu, dia naik dia boleh cari dah ketam. Jadi waktu ni adalah waktu yang paling golden lah. Ini adalah waktu paling keemasan untuk nak start casting, untuk nak start ni memburu. Jadi ni agak-agak dalam sejam lepas ayak surut tu, dia akan berlaku pergerakan naik, start casting. Tak kira lah pakai umpan apa sekalipun, pakai crank ke, pakai SP ke, pakai udang seret ke semua, start casting dengan aktif sekali pada waktu tu. Jangan buang masa, ambil peluang cukup-cukupnya, sebab waktu ni lah ikan pun tak buang masa waktu ni. Ikan pun dia ambil peluang waktu, sebab ikan pun dia rasa, dia tahu waktu tu anak ikan akan naik ke gigi ayak. Waktu tu juga dia akan naik mencari. Jadi kita sebagai pemburu, ke atas pemburu, tindakan kita adalah itu, kena ambil peluang pada waktu ni. Ni adalah waktu keemasan. Di waktu surut juga. Okey, di waktu surut ni, maksud surut pada saya ni, surut bagi saya ni adalah surut yang ada sedikit ayak. Surut, tuan-tuan cuba target di tempat yang macam ni di waktu surut dan tempat yang ada tumpukan batu, dan ataupun disurut di tempat-tempat yang ada bongkahan-bongkahan batu, yang bawah dia ada bongkahan batu ataupun hamparan-hamparan batu lah, ataupun mungkin batu-batu tinggi yang berkedalaman 2 hingga 4 kaki. Ini dalam keadaan surut habis. Saya balik kepada mula tadi, surut yang mana surut dia surut habis, surut rapat. Jadi dalam keadaan surut rapat tu pun masih ada lagi ayak dalam berkedalaman 2 hingga ke 4 kaki. 2 hingga ke 4 kaki. Mana kata dia surut yang berkedalaman umpan pun boleh capai lagi, umpan pun boleh dia rendam lagi. Kita mau waktu tu. Surut dia surut macam tu. Paling rendah pun 2 kaki lah saya kata. Sekaki setengah macam tu, mengikut tempat. Tapi yang paling optimum kita mau 2 hingga ke 4 kaki ayak yang masih ada. Di setengah tempat kalau 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki tu boleh nampak batu lah. Kalau kata ayak lenang hijau elok ada tu. Dalam waktu kita tak mahu berjalan ke mana-mana, di situlah tempat yang paling sesuai. Saya cakap tadi, tuan-tuan jumpa tempat yang batu bertumpuk-tumpuk tu. Batu yang bertumpuk-tumpuk tu di mana masih ada kedalaman ayak 2 hingga ke 4 kaki. Stay di situ. Tuan tak payah bergerak mana. Tu biasanya aku akan buat itu, aku akan stay di situ sampailah ada pergerakan ayak sikit. Daripada surut nak naik mula naik ke pasang. Biasanya 3-4 jam dululah 3-4 jam dululah, sebab ayak semakin slow ni pergerakan surut dia ke daripada surut ke pasang penuh tu lambat. Kalau kata minggu ayak slow ni. Jadi ada banyak masa. Ada banyak masa Untuk buru ya. Ada 2-3 jam tu, sementara ayak daripada surut nak naik tu. Jadi panjanglah waktu memburu hang tu. Waktu ni lah ikan kerapu akan main daripada rumah dia yang di tengah, ataupun dia punya lopak ataupun sarang dia di tengah akan mula main ke batu-batu ni. Jadi banyak juga orang buat kesilapan di sini. Dia bukanlah kesilapan, dia kurang pengalaman lah mungkinlah. Bila ayak bergerak, dia pun mula banyak berjalan, banyak pergi casting berjalan. Bukan tak ada, cuma contoh kata hang tak tahu di sini structure elok dah, memang tempat ikan akan naik. Jadi bila hang bergerak, hang banyak membuang peluang yang ada. Betul lah. Sebab ada pengalaman dah pergi dengan beberapa jenis orang. Depa akibat kurang pengalaman,
kurang apa ni belajar daripada trik-trik yang lepas. Akhirnya kumpau. Orang yang stay di satu tempat ni depa gasak. Jadi ni antara apa ni pengalaman yang kita perlukan ketajaman sikit untuk nak perhati satu-satu situasi. Jadi ini antara contohnya. Jumpa struktur yang elok, stay di situ daripada ayat surut yang optimum lah kita kata, 2 ke 4 kaki, sampailah dia kedalaman dia sekurang-kurangnya 5-10 kaki lah bila dia ayak dah pasang tu. Okey, dan seterusnya ayak dah pasang penuh. Ini kita kata dalam minggu ayak mati tu, yang mana dia punya surut ke pasang dia lama. Hang akan stay di tempat situ. Kalau hang tak stay di situ pun hang duk pusing-pusing kat situ saja. Apa ni biasanya aku dengan Mael lah, dengan Topik akan stay di satu tempat tu aja. Sebelum kami bergerak bila ayak makin kuinek lagi. Jadi kami akan stay sampailah ayak pasang penuh. Beberapa jam lepas tu. Okey. Di waktu ayak pasang penuh ni, tuan-tuan perhati tempat yang sebelum ni dia cetek. Faham tak? Mana kata apa ni, sebelum ni waktu surut tu hang duduk di satu tempat yang apa ni masih ada ayak walaupun ayak surut. Jadi bila ayak pasang penuh ni, maka kata ayak tinggi lah kata. Hang ingat balik tempat-tempat yang cetek tadi. Dia biasanya apa ni hang turun, contoh macam hang turun pada pantai tu akan ada sikit batu-batu kan. Ni target di sini kalau ayak pasang penuh. InsyaAllah apa ni makin tinggi di minggu ayak mati, biasanya kalau ayak naik sikit sampai ke tepi ni, InsyaAllah ikan akan mai apa ni rapu-rapu akan mai naik sampai ke parai-parai cetek ni. Dia akan mai apa ni berlindung di batu-batu. Dia cari batu-batu yang apa ni batu-batu yang masih ada parai-parai ayak walaupun dia ayak mula pasang penuh ni. Jadi itu strategi untuk ayak yang bila dah pasang penuh. Saya ingat saya ulang balik, saya recap balik, bila pasang penuh beralih daripada tempat surut yang kita stay lama tadi, beralih ke tempat yang sebelum ni cetek. Biasanya tempat ni dia berdekatan dengan pantai sikit lah. Contoh biasanya kalau kita turun di Batu Perenggi tu, kita turun bawah tu, kita akan jumpa pantai-pantai dan segi-segi batu dulu. Biasanya apa ni, kalau ayak surut tadi, dekat sini akan nampak pantai terus. Dia akan nampak pantai berselut terus. Tapi selepas ayak pasang penuh, dia akan ada ayak sini. Waktu inilah apa ni, ambil peluang sikit. Dia akan kurang aktif sikit berbanding waktu ayak surut mula bergerak tadi. Dia akan kurang aktif sikit. Betul. Tapi dia akan mula banyak bermain di sini. Dia akan waktu ayak pasang penuh dan ada air dan mula ada ayak di kawasan yang asalnya cetek tadi. Dia akan apa ni, tak banyak mana, tak aktif sangat, tapi dia akan banyak bermain situ. Dan saiz dia tak besar mana lah, dalam ni 2-3 jari, paling besar pun 4 jari. Tapi hang masih boleh cari peluang. Biasanya lah kita nak maksimumkan peluang kita kalau apa ni nak target dalam waktu-waktu macam ni. Okey, lepas tu sampailah ke ayak pasang penuh. Ini ayak pasang penuh Kalau hang tengok dalam graf tu, hang tengok dia ayak apa ni, ayak tinggi lah yang ada di puncak lah. Dia sama juga macam surut tadi, dia akan stay dalam sejam macam tu. Ayak di atas bila di atas puncak ni pun dia akan dalam lebih kurang sejam macam tu. 40 minit, sejam lebih waktu tu. Waktu ni disarankan berehat. Biasanya kita pun secara apa ni? Secara umumnya memang kita akan relax, makan, mayang semua dulu. Makan sembayang waktu tu. Dan kalau yang habis nak rajin sikit pun main jolok lubang lah. Main jolok lubang, main isi ikan ke udang kopek semua, pergi cari lubang. Macam tu ayah apa dia rajin lah. Pergi target waktu ayak boleh pasang penuh ni. Sebab biasanya pasang penuh ni pasang penuh yang statik lah. Kalau tuan-tuan tengok langgar tu, pasang penuh yang statik ni apu akan masuk dalam tu. Dia takkan gelak. Dia akan apa ni, masuk sedalam-dalamnya. Kalau kita boleh capai dengan apa ni, mata kek yang kita duk main jolok-jolok tu pun apa ni, kalau strike sangkut kot. Sangkut. Memang sangkut. Macam itu yang kita pergi tu. Baru muka hit kan. Teruk ke tampang, tengok bila dia makan. Memang tak boleh connect. Siapa dapat tu? Tu aku ke depan. Kan? Waktu ni lah kalau macam saya cakap tadi, orang rajin dia akan target main lubang pakai isi ikan semua. Yang mana adalah beberapa tim kita dia bergemak lah main benda-benda macam tu. Saya tak berapa sangat bagi yang kami kita yang lebih pada casting ataupun bottom sekalipun.
Kita akan target di waktu-waktu yang waktu-waktu yang terbaik. Jadi begitulah untuk perkiraan surut dan pasang ayak untuk nak target ikan kerapu. Okey, kita nak bercakap pasal jenis-jenis spot. Jadi bila cakap pasal jenis-jenis spot ni, hang pergi ke satu spot, contoh kata di Tambak, Jambatan Penang lah kita kata. Dia adalah satu spot. Spot kita kat mana? Spot kita di Jambatan Tambak Jambatan. Okey, bila bercakap pasal jenis-jenis spot ni, dia adalah satu spesifik spot. Spot di dalam spot. Sampai dekat spot tu, contoh kata 3 orang pergi. Masing-masing akan ambil posisi. Jadi posisi manakah yang paling killer. Jadi jenis-jenis spot tu lah kita akan highlight ni dalam segmen ni. Jadi saya tak mau nak kelaskan banyak, saya tak mau nak kelaskan sangat secara terperinci sebab lain tempat lain struktur dia. Lain tempat lain struktur dan lain keadaan dia. Tapi secara umumnya karang-karang natural ni dia akan ada struktur semula jadi dia. Kita akan cakap pasal kalau yang karang yang semula jadi lah. Dia ada struktur yang asas dia. Dia ada struktur semula jadi dia. Hampir mana-mana pun kita pergi. Walaupun dia punya suasana lain, dia punya environment lain, tapi struktur asas dia sendiri, struktur semula jadi dia sendiri hampir sama di mana-mana pun. Dan kalau struktur yang buatan sekalipun macam tambak-tambak apa semua tu, ataupun apa-apa jenis struktur buatan lah, dia akan ada asas dia juga ke mana pun, walaupun dia punya design berbeza dan juga dia punya bentuk dia berbeza, binaan dia berbeza, tapi struktur asas dia tu adalah hampir sama dan hampir kita boleh agak lah. Dia ada, saya bagi 3 jenis lah. Dia sebenarnya saya cubalah pergi sampai 5 lagi. Tapi 3 ni lah yang setakat ni insya-Allah terbukti yang saya pernah cuba pergi mana-mana pun. Dia sebab ni spot ni mungkin dia dekat dengan laluan ikan. Dia mungkin keadaan dia senang untuk ikan pemangsa ni ambush big fish. Jadi 3 jenis ni. Nombor 1, corner. Corner. Cari point yang di mana tuan-tuan akan jumpa corner. Baik dia bangunan, baik dia tambak, baik dia apa-apa jenis binaan sekalipun, ataupun apa-apa jenis landai-landai ataupun tambak-tambak batu sekalipun, tuan-tuan akan jumpa satu jenis corner, satu bentuk corner. Jadi saya bagi contoh. Di corner tu dia akan ada pertembungan arus linang daripada arus luar dan dibawa masuk dan ditahan oleh corner ni. Dia akan jadi satu point pertembungan di antara ayak arus daripada luar bertembung dengan corner ni. Dia di celah tu, di belah belakang dia tu akan jadi macam satu bentuk lenang. Jadi secara umumnya kita kata pertembungan arus yang laju ataupun arus yang berjalan dan juga arus yang lenang. Dia macam corner ni jadi macam dia tahan arus. Dia macam penghalang ayak. Dia penghalang ayak. Dia penahan ayak lah. Bila menahan ayak ni ayak yang di belakang corner ni, ayak yang di sebalik corner ni, dia akan menjadi macam ada point lenang sikit di situ. Jadi tuan-tuan pergi mana-mana pun akan perhati benda ni. Apa-apa jenis binaan sekalipun, kalau cakap pasal yang buatan lah dan yang natural, biasanya dia akan jadi keadaan tu tuan-tuan boleh nampak. Dan dia punya keadaan dia macam mana? Dia punya faktor dia dia adalah arus pada luar ni dia akan bawa masuk makanan-makanan, bawa masuk anak-anak ikan, dan di point lenang ni lah biasanya mangsa-mangsa akan tunggu. Monster akan tunggu. Ya, lebih kurang anak ikan berkumpul kawasan tu berkumpul waktu tu. Antara naluri yang pemangsa-pemangsa ni ada, terutamanya pemangsa-pemangsa yang besar-besar yang dah pengalaman ni, dia takkan pergi keluar. Dia tak akan pergi keluar dan ligan anak-anak ikan. Dia tunggu anak-anak ikan. Kerapu lah kita kata, khususnya. Biasanya saya bercakap pasal yang akan tunggu di tempat lenang ni. Kalau ada MJ, kalau ada jenahak, sekak pun boleh jadi juga. Tapi biasanya kerapu. Dan inilah posisi tuan-tuan yang setakat banyak pengalaman lah tuan-tuan. Kau nak cakap benda ni sebagai pendapat pun, insya-Allah saya kata bukan level pendapat lah kot. Boleh kata pasal lebih 3 kali dah terjadi. Dia dah jadi bukti. Dah jadi bukti dan memang membawa kejayaan kepada saya
dan membawa hasil kepada saya dan juga Betul cik, betul. dia kepada kepada Apik sendiri. Dia sendiri dah lalui dan memang proven lah benda ni. Banyak hasil-hasil saya, banyak strike saya terjadi di keadaan di sini. Kita duduk di point betul-betul hujung tu ataupun jauh sikit pada situ, kita buat cast di situ. Berulang-ulang kali. Kadang kita boleh strike beberapa ekor ikan, 2-3 ekor strike pun, 2-3 ekor strike di point yang sama. Sebab bukan seekor dua monster yang tunggu situ. Sebab macam aku pengalaman aku kan, yang aku duduk casting yang ni, aku akan cari batu macam Rashid Abad tu lah. Batu, antara batu kan, tengah-tengah tu kan, mesti ada musuh. Dia tunggu siap lah. Dia mesti akan tunggu kan. Dia pasal dia batu antara batu ataupun batu penghalang ataupun satu batu lah di antara arus tu. Pasal dia punya point dia ikan ni dia tunggu arus pada luar tu. Dia tunggu arus situ. Kita kita berdiri di antara ikan dan juga anak-anak ikan yang nak masuk tu. Dekat situlah kita punya target. Di situlah kita posisi kita memburu sang pemburu. InsyaAllah tuan-tuan sebab tu saya letakkan spot ni, saya letakkan posisi ni sebagai posisi nombor pertama sebab dia insya-Allah dia memang proven. Tuan-tuan cubalah pergi di spot macam mana pun, baik spot buatan, baik tambak buatan ataupun structure buatan ataupun semula jadi sekalipun, insya-Allah posisi ni kalau kena dengan ayam berjalan yang elok akan memberi hasil. InsyaAllah ini saya doakan dan juga insyaAllah sebab memang dah terbukti. Dan benda ni secara umum semua orang tahu. Banyak berlaku di atas jambatan sekalipun. Tuan-tuan naik jambatan, kalau tengok orang lama mengai, dia banyak target kat mana. Dan strike banyak berlaku kat mana. Kalau jambatan satu ni di hujung tiang, di tiang hujung dan juga di tiang hujung pangkai dan juga tiang di hujung sini. Kalau ayak arus mai pada sana, dia akan jadi lenang dekat sini. Dia orang bagi pandai lama-lama dia akan target di situ. Lepas tu ayak beralih pula arus tolak ke sana, dia akan target lenang belah sana. Sebab di lenang tu lah biasanya pemangsa akan tunggu. Benda ni dia dah jadi hampir common sense. Dia mana-mana apa dua bentuk corner sekalipun, terjadinya situasi tu. Dan itulah tuan-tuan boleh ambil peluang dalam keadaan macam tu. Okey. Saya buat macam contoh. Okey, ini tempat yang paling best lah. Antara tempatnya kalau tambak buatan ni, kalau structure buatan ni akan jadi yang selalunya jadi fenomena macam tu, selalunya jadi situasi macam tu adalah tambak jambatan, tambak Kuala Terengganu. Lepas tu lagi satu, ini tempat yang saya dah pergi dah. Dia bukan saya bagi contoh semata-mata. Tempat yang kami biasa pergi. Macam Kuala Terengganu saya bagi tahu tadi. Saya dengan Apik pergi. Tambak jambatan berapa kali dah saya turun. Tambak kolam renang Tanjung Bunga. Saya biasa pergi dengan salah seorang yang tuan-tuan pernah tengok dalam video kita tu, Mak Yang tu tak pernah naikkan, tapi strike ikan masuk batu 2 kali. Lepas tu kita tak ada video tu. Kita ada video tu tapi ikan masuk batu dan tak boleh diselamatkan pasal bongkah dia besar dan strike tu terjadi di kawasan hujung. Dia tambak tu dia di hujung tu, strike berlaku di situ. Tak boleh dinaikkan. 2 kali dah kami pergi situ. Itu tambak Tanjung Bunga tu. Lepas tu tambak Tanjung Tok Kong. Water break Langkawi. Kita ada dua orang strike jenahak di tempat yang sama. Di posisi yang sama. Keadaan dia macam mana dekat ujung tambak tu? Dekat hujung sekali kan? Hujung sekali kan? Dia tambak tu dia jadi macam tu kan? Dia jadi gitu-gitu tu. Kami duduk di hujung ni. Dan saya cakap dekat Apik, kita target keliling ni kata. 180 darjah ni kata. Jadi lepas tu saya mula-mula saya strike jenahak dalam 400-500 gram tu di spot yang sama, posisi yang sama. Apik pun strike di posisi yang sama. Sebab apa? Sebab di situ ayak masuk. Di antara gitu-gitu tu ayak masuk sini, ayak masuk, dia akan mencipta satu halangan arus tu. Dekat halangan arus itulah monster-monster dan juga mangsa-mangsa banyak tunggu. Ya walaupun kami dapat tu jenahak, tapi nak bagi idea tu kata. Kalau di tempat kerapu pun, di tempat spot yang banyak kerapu pun, ikan bawah ni dia berperangai yang sama.
Jadi itu antara tuan-tuan boleh ambil apa? Boleh ambil point. Okey, lagi satu pula. Apa ni struktur semula jadi. Di karang-karang yang semula jadi. Batu buaya. Ya, betul. Oh, ni mukahid. Aku potong lagi. Dan contoh apa ni lagi satu. Okey, dan contoh pun yang seterusnya pula. Karang-karang semula jadi. Corner-corner, spot corner di tempat yang semula jadi. Kita ada mukahid. Ya. Mukahid ni kalau tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok dia start daripada tuan-tuan tengok dalam map tu di Monkey Beach. Dia ada Monkey Beach. Oh bukan, mula-mula dia ada pantai. Pantai apa yang mula sekali tu. Lepas pada masuk pada kaunter Taman Negara tu dia ada satu beting tu. Dia ada satu kawasan batu tu. Yang tu satu. Yang kedua baru Monkey Beach. Yang ketiga baru kawasan Mukahid tu betul. Start kawasan Mukahid tu betul. Ketiga-tiga apa ni struktur ni semula jadi ni. Struktur semula jadi sebab tu dia Taman Negara sebab dia asli. Ketiga-tiga ni semua dia berbentuk corner. Sepanjang dia tu corner. Sepanjang apa ni tambak sepanjang apa ni batu-batuan itu corner. Daripada yang Monkey Beach sampailah yang mula sekali tu pun sampailah ke yang apa ni beting-beting tebing-tebing Teluk Ketapang. Dan juga lagi satu dia ada pantai Teluk Ketapang tapi yang kita pernah pergi tu Teluk Ketapang. Itu semua tu batu-batuan yang berbentuk corner. Dan memang orang situ banyak cakap rekod-rekod banyak berlaku di situ. Ya. Bila kita tanya orang tu rekod tu berlaku secara exactnya, secara spesifiknya dekat mana, dia pasti akan kata di situ, di sekian. Dan tempat di situ kebanyakan tempat yang corner. Itulah apa ni antara betapa terbuktinya ataupun betapa insya-Allah kalau tuan-tuan cuba tempat yang corner ni memang apa ni antara spesifik posisi, spesifik tempat yang spesifik spot yang terbukti. Pasal dia corner setiap mula pergerakan ayak dia setiap kali mula pergerakan ayak dia akan ayak akan main di situ dulu. Lepas tu baru dia akan masuk ke teluk. Baru akan dia masuk ke tebing-tebing lain. Tapi ni oleh kerana corner ni sifat dia membonjoi. Ayak mula bergerak dia akan kena dia dulu. Ayak mula bergerak dia akan kena dia. Ayak mula bergerak akan kena dia dulu. Sebab tu ni dia antara apa? Sebab tu awal pergerakan ayak dia antara yang sampai awal. Jadi ikan pemangsa memang akan banyak standby di situ dulu. Sebab dia tahu pergerakan anak-anak ikan akan berlaku mula-mula awal sekali berlaku di situ. Lepas tu barulah apa ni biasanya lepas corner ni akan jadi teluk lah. Lepas tu barulah dia masuk ke teluk-teluk apa semua teluk apa semua tu. Biasanya di kawasan teluk ni dia akan jadi terlampau lenang lah. Lampau lenang ni agak kurang sikit lah pemangsa di situ. Mungkin banyak buntai apa semua. Okey, lepas tu juga apa ni struktur semula jadi ataupun batu-batuan semula jadi di penyambung antara tempat yang kami pergi sekali semua. Ni waktu tu travel kembara Malaysia ke Mersing. Jadi secara spesifiknya kami pergi ke salah satu pulau di penyambung tu. Pulau Layak. Di Pulau Layak. Di Pulau Layak betul. Jadi itu yang antara yang pertama kali betul-betul hang full casting kan. Ya, full casting. Apa ni full casting kan. Hampir dengan aku tunjuk ke hang macam mana cara hang mula ambil tahu, hang mula belajar macam cara nak seret kan. Cara nak seret kan. Jadi memandangkan situ tempat yang paling mudah nak target rapu. Betul. Walaupun rapu jalok apa semua ni, tapi dia paling senang ditarget. Betul. Itulah apa ni cara paling mudah kalau kita nak belajar. Jadi kat mana pun ni kami dapat kami berhasil dapatkan lebih kurang hang dapat apa tu ni rapu tu lebih kurang 5 ekor lah. Dia makan 5 ekor. Aku dapat dalam apa ni 5-6 tu lah. Dan strike banyak berlaku. Kita camping di kawasan teluk. Ya, betul. Saya ingat aku. Kan dia pantai bot hantar tu dekat pantai. Dekat pantai tu ada belakang batu tu. Belakang batu dia betul-betul ni kita betul-betul di sebelah teluk. Ya. Di sebelah teluk. Okey, hari kita full casting tu, kita start trekking tu. Kita berjalan sepanjang teluk tu. Tak berapa banyak strike kan? Betul. Kita start banyak strike di mana? Bila di hujung tu. Ya. Bila dekat corner tu. Ini tempat yang banyak rapu tuan-tuan. Ini banyak tempat yang ikan rapu dia ramah gila-gila lah kata. Pun apa ni strike banyak berlaku bila habis teluk tu di penghujung teluk tu ada corner. Dia corner tu dia start daripada dia permulaan apa ni tebing memanjang sampai ke belakang pulau. Di corner tu ni apa ni berlaku ni strike. Saya strike dulu 2 ekor. Dan api strike dalam 2 ekor jugalah. Biasa ni apa?
Walaupun tempat yang seramah-ramah ikan macam tu pun, dia akan ada banyak di situ juga biasanya. Jadi itu ni anda betapa terbuktinya spot-spot yang berbentuk corner ni. Lepas tu lepas pada tu kami berjalan-jalan lagi sampailah ke satu point ni batu tinggi. Batu tinggi tu pun dia bukanlah satu bentuk corner. Sehinggalah di hujung hujung tebing-tebing tu kami duduk ada satu batu besar. Dan sebenarnya kalau tengok posisi dia agak dia bentuk dia nak macam corner lah juga. Betul? Kira-kira batu teluk memang. Kan. Ya, dan di belakang tu macam teluk lah juga kan. Kita duduk satu batu besar tu dia macam ke depan sikit. Dia tebing dia sama aja tapi batu yang tinggi yang kita duduk tu ke depan sikit. Dia ke depan sikit. Dan atas tu yang paling banyak kami kutip sebab pada hari tu kami plan Abang kat Abang Zul nak uzai. Hari ni kita nak masak kerapu buttermilk. Kerapu goreng buttermilk. Jadi point dia nak bagi balik pada abang oleh tuan-tuan adalah itu spot-spot dia. Baik di tempat-tempat yang paling ikan tak ramah sekalipun, sehinggalah ke tempat-tempat yang ikan paling ramah yang tak pernah jumpa gewang sekalipun, posisi itu adalah posisi yang insya-Allah terbukti lah. Pergi mana-mana pun cuba target tempat ni dulu. Start dengan target tempat yang tempat yang berkona dulu. Sebab tu kebanyakan tuan-tuan bila tuan-tuan tanya saya depa lah banyak tanya aku kan. Abang ni spot kat mana? Abang ni spot kat mana? Ajaklah saya ke Gasing Rapu apa semua. Dia bukanlah tak terajak. Dia Rapu ni adalah ikan straightforward kalau ikut kan. Dia tak senang. Tak nak kata senang juga. Betul lah. Tapi dia ikan yang agak straightforward. Mana kata kita pergi cari dia, kalau kita dah gasak di satu tempat tu pun, insya-Allah esok kalau kita pergi ulang tempat tu, kita akan masih boleh dapatkan hasil lagi sebab dia jenis ikan yang tak serik. Betul. Dia ikan yang tak serik. Dan lagi satu spot-spot dia sangat senang dikenal pasti. Macam yang kami bagi baru maklum tadi, tempat yang bercorner katanya. Ini tempat ini spot-spot yang paling ketara. Posisi yang tuan-tuan pergi mana-mana pun tuan-tuan duduk, posisi yang paling ketara. Sama juga macam di Pulau Aman yang kita akan cerita sekali. Tempat mana-mana sekalipun yang saya biasa turun dengan cai apa semua strike berlaku di corner kebanyakan dia. Ikan MJ terutamanya. Jadi itu kan. Jadi bukanlah kita tak mau bagi tahu spot. Kita nak abang kata bila tuan-tuan tahu cara-cara ataupun kaedah-kaedah nak pastikan spot ataupun posisi mana yang kita kena paling optimum untuk kita nak target ikan, pergilah spot mana sekalipun. Hatta ke spot paling orang ramai macam di Padang Kota tu sekalipun. Ataupun di Green Hall ke, ataupun di di mana Tambak Bagan sekalipun. Cari tempat-tempat macam ni, cari posisi yang elok, posisi yang efisien, insya-Allah membuahkan hasil. Tak 2 ekor pun paling sekok yang kita boleh puas hati dah. Macam Rashid abang tadi tu sebab tang pada kota tu dia datang corner. Hujung teh. Dekat apa panggil situ tempat-tempat tu. Bangunan apa dia? Bangunan putih tu lah. Bangunan putih tu kan. Tang corner tu. Ada. Betul. Aku biasa warna ikan memang banyak itu. Kan? Tapi tempat larangan lah. Tempat larangan. Tak ada masuk. Tapi memang banyak. Banyak orang tak tahu. Dia berbangunan putih tu. Kita tak mau sebut lah bangunan apa. Tak mau sebut lah. Memang banyak. Tempat tu memang tak ada masuk. Tuan-tuan mungkin boleh faham tempat tu kat mana. Tapi dia adalah satu bentuk corner tempat tu. Betul? Dia adalah satu bentuk corner. Dan kalau tuan-tuan perasan, pasal apa kalau tuan-tuan pergi Padang Kota, orang banyak bertumpu di situ. Walaupun geng-geng surf. Geng-geng surf. Tak Syed. Aku biasa pengalaman aku kami pergi dalam 3-4 orang. Tak punya tong kecil lah sana. Penuh tong balik. Mengai dalam 2 jam 3 jam. Memang boleh hasil banyak. Saya semua sekilo kat atas. Campuran sikit lah. Banyak ikan rapu lah. Adalah MMJ. Itu di tempat larangan tu. Apatah lagi di tempat kebanyakan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Spot yang seterusnya. Jenis spot yang seterusnya adalah ini pun antara tempat-tempat yang banyak membuahkan hasil bagi saya juga. Pergi ke spot mana-mana sekalipun, sama ada benda ni spot jenis macam ni dia tak banyak di structure buatan, dia banyak di semula jadi di kawasan yang batu-batu lah.
Dan apa ni, antara banyak tempat yang apa ni memberi hasil kepada saya juga, mana-mana pun kita pergi, adalah tumpukan batu. Tumpukan batu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan main menebing, selalunya benda ni, tumpuk-tumpuk batu ni dia akan ada ke tengah sikit. Dia akan duduk di tengah-tengah sikit daripada tuan-tuan punya posisi tu. Masa nak kalau ni kita contoh kata pantai Miami. Pantai Miami. Apa ni, hang duduk tebing, di tengah-tengah tu hang akan nampak apa ni, ketul-ketul batu. Tumpuk-tumpuk batu ataupun ketul-ketul batu, tuan-tuan. Di ketul-ketul batu ni biasanya akan berlaku satu pelegaran apa ni beberapa ekor kerapu. Biasanya saiz elok-elok. 3-4 jari. 3-4 jari akan berkeliaran di situ. Kalau apa ni, kalau pandai cover boleh dapat 3-3. Tapi kalau kata apa ni, jenis tak pandai ambil peluang, mungkin sekurang-kurangnya akan dapat satu je. Dia macam pulau kecil lah juga sikit. Baling di tengah-tengah betul pulau tu ataupun di keliling dia. Biasanya dia apa ni, kerapu dia akan duduk betul-betul di dalam tumpuk tu. Tapi yang luar ni kebanyakannya kebiasaannya jenah-jenah gerut-gerut tu lah. Jenah-jenah saiz apa ni 3-4 gram. Tapi kalau di tengah tu, kerapu yang saiz okey-okey juga, 3-4 jari. Kalau tuan-tuan pakai UL ataupun pakai tuan-tuan pakai set ringan apa semua, boleh mencabar lah juga. Dia bukanlah lubang, dia ni rapu takkan masuk lubang situ. Pasal kebiasaannya tumpuk batu ni di kawasan yang agak-agak landai. Cuma apa faktor di situ? Di situ pun kalau berlakunya pergerakan air, dia akan jadi satu bentuk lindungan juga. Dia akan jadi satu perlindungan juga untuk monster-monster ni, dia tunggu anak-anak ikan. Jadi bezanya dengan corner-corner tadi, yang nombor 1 tadi, dia kedudukan dia di tengah-tengah. Dia macam pulau kecil. Dia di tengah-tengah ni kawasan air. Mana kata arus mula-mula lalu, anak-anak ikan akan lalu di kiri dan kanan. Anak ikan akan lalu di kiri dan kanan, dan juga anak ikan yang mai dekat batu tu untuk nak makan lumut-lumut dan juga plankton lah. Jadi mangsa-mangsa ni dia target anak-anak ikan yang dalam keadaan macam tu. Mana kata itu yang dikatakan tumpuk-tumpuk batu tu. Dia target arus mula akan bawa anak-anak ikan kiri dan kanan pulau tu, dan juga menghala ke pulau tu anak-anak ikan yang nak cari mungkin udang kecil apa semua. Jadi mangsa-mangsa dia tunggu anak-anak ikan ni yang datang ni. Jadi itu antara peluang-peluang baitfish yang agak memberangsangkan jugalah bagi monster-monster ni untuk secara nalurinya mereka akan tunggu di situ. Dan kebiasaannya tumpuk-tumpuk batu ni, saiz dia ni taklah best macam yang di corner tu. Kebiasaannya tak sampai setengah kilo. Tapi saiz table yang elok lah. Saiz table yang elok lah. Dan kelebihannya pula kita boleh target paling banyak 2-3 ekor di situ. Aku biasa target. Di pulau tu aku dengan Mak kot masa tu. Di Batu Peringgi, di kem tentera. Aku dapat sekok, Mak dapat sekok. Di tempat yang sama. Jadi tumpuk batu ni antara tempat yang hang boleh target 2-3 kali. Antara tempat yang memberangsangkan. Dia saya letak ke nombor 2 lah. Saya letak ke nombor 2 lah. Jenis-jenis spot yang ranking dia. Kedua selepas pada spot yang bentuk corner. Tumpuk-tumpuk batu. Itu nombor 2 lah. Okey, kita pergi kepada nombor 3. Ini pulau berbatu. Dia beza sikit Dia walaupun nampak macam sama, tapi dia lebih kepada pulau. Pulau ni apa dia, pulau batu. Dia sama dengan tumpuk batu dari segi dia kebanyakan duduk di tengah-tengah laut daripada tebing. Bukanlah tengah laut, dia ke tengah sikit daripada kita lah, lebih kurang dalam 10-20 meter daripada kita. Dia pulau berbatu. Mana kata dia bongkah batu besar, dia ada macam 3, dia biasanya akan dalam 3 ketui semua tu. Ini adalah adalah structure ataupun karang-karang semula jadi karang-karang semula jadi di mana-mana tempat yang pulau dia adalah pulau-pulau batu karang. Dia pasti akan ada satu pulau-pulau berbatu di tengah tu. Dia tak banyak, dia tak sebanyak macam tumpuk tadi. Pasal yang tumpuk tadi tu, tumpuk tadi tu pun dia tak sentiasa tenggelam. Dia tak sentiasa timbul. Ayat pasang dia akan tenggelam juga sikit. Cuma ayat surut tadi pun dia akan nampak sikit je. Tapi pulau batu ni dia memang akan nampak pulau pasang surut. Dia punya situasi pun sama juga.
biasanya dia akan waktu ayak mula-mula pergerakan ayak yang mula-mula surut ataupun pergerakan ayak yang mula-mula surut nak ke pasang dan juga mula-mula pasang nak ke surut, dia akan lalu di situ. Jadi ikan-ikan biasanya akan berselindung di sebalik lenang. Sama aja. Kalau waktu surut nak ke pasang, ikan akan berlindung di sebalik sini. Pasang nak ke surut pun dia akan berlindung di sebalik lenang yang sebaliknya. Jadi cara target dia lebih kurang macam yang corner tadi, lebih kurang macam tumpuk batu tadi. Saiz ikan di sini kebiasaannya sama, lebih kurang 3-4 jari juga, bergantung pada spot-spot, bergantung pada spot-spot. Tapi kebiasaannya dia tak sebanyak macam yang di corner, dia taklah banyak macam yang di tumpuk-tumpuk tadi. Dia sama ada sekok ataupun 2. Kebiasaan ni ikan yang berpasangan lah, suka-suka tempat sini. Ikan yang berpasangan pasal posisi menunggu mangsa dia. Posisi menunggu mangsa dia tak seselesa yang macam di corner. Ya, betul. Tak seselesa macam yang di corner. Biasanya ikan akan pergi duduk sat di situ. Dia tunggu ayak bergerakkan pertama untuk target anak-anak ikan. Lepas tu dia akan patah balik pergi cari struktur lain. Okey. Saya tambah lagi satu. Yang keempat lah kata. Batu besar. Okey, batu besar, batu yang besar. Batu besar ni maksud saya dia dalam banyak tebing-tebing tu, sepanjang tebing tu, akan jumpa bongkah batu yang paling besar dalam semua batu. Contoh macam di Mukahid. Ya. Akan nampak kan berapa batu yang paling besar antara semua batu. Saya pernah aku pernah jumpa batu ni dan aku pernah strike di bawah batu tu. Masa pergi dengan air mula-mula tu. Yang ni dia tambak di Teluk Bahang. Bukan tambak, tebing-tebing di Teluk Bahang. Ada satu batu yang memang besar betul ya. Dia batu induk yang paling besar antara semua batu. Jadi kalau hang trekking dalam setengah jam tu, hang akan jumpa dia yang paling besar dan dia boleh hang boleh berlindung. Kalau tengah hari hang boleh lindung di sebalik dia. Lagi satu macam ni di Mukahid kan. Kan kita mula-mula turun kapal tu, kita mula-mula turun pada bot tu. Di batu tu lah. Batu yang paling besar. Sebab tu orang dia tempat tu terkenal. Batu tempat tu top. Sebab dia memang duduk di batu tu. Macam pulau macam pulau Tikuih ke kan. Tu bukan besar tu. Aku tak masuk dalam list Pulau Tikuih. Pulau Tikuih tuan-tuan. Nanti saya akan masukkan lagi Pulau Tikuih. Pulau Tikuih antara tempat dia. Dia kebanyakan batu dia semua besar-besar. Dan kalau ni tuan-tuan nak pergi situ, kita berlompat-lompat lah. Kita jadi macam kita macam bergerak dari batu ke batu. Macam Rashid abang tu lah, dia ada bongkah batu besar yang semula jadi tu, duduk layak tu. Tu pun pok kat tu. Dan dia dia tak terasing pada batu lain, tapi dia berdiri sendiri dia di antara batu-batu lain. Batu dia di keliling dia tu biasanya batu-batu kecil-kecil yang lain lah. Tapi biasanya dia straight terus ke dalam ayak. Ya. Berbeza dia dengan batu besar lain dia ditingkat-tingkatkan dengan batu lain. Tapi dia terus ke dalam ayak. Target tempat ni. Target batu ni casting di sekeliling batu ni. Carilah jalan ke mana pun untuk hantar gewang tuan-tuan. Hantar umpan tuan-tuan ke tepi-tepi dinding dia. Dia biasanya dia direct terus dengan ayak daripada luar. Dia direct terus dengan ayak dia direct terus dengan arus. Kalau yang boleh menghadap laut lepas tu, dia direct terus akan menghadap dengan arus. Arus akan menghempas dia terus. Lepas tu tempat-tempat macam ni batu-batu macam ni kadang kalau arus hempas dia memang akan kuat. Tapi di situ ada ikan. Di situ ada ikan. Dan di batu-batu besar ni tuan-tuan, memang saiz boleh pergi sampai 2-3 kilo. Di batu besar ni jaga-jaga. Aku 2-3 kali juga pernah kalah di situ. Satu mata kail lucut. Lagi satu leader putih. Ya, saya pakai leader 30-40 masa tu. Dan selalunya di bawah batu-batu ni besar sebab tak ada ikan lain yang berani duduk situ. Sebab dia yang duduk situ adalah selalunya pemangsa yang induk. Kerapu yang induk lah boleh kata. Boleh pergi sampai 4 kilo duduk situ. Sebab dia tak target dah anak-anak ikan yang lalu besar-besar ni. Dia akan target ketam-ketam besar. Dia akan target kalau anak-anak ikan pun dia target yang anak-anak ikan yang sama saiz perut dia. Dia nak cari benda-benda macam tu. Dekat sini macam apa ni kita mengambil ni dekat Pulau Betung, bayar depan Pulau Betung. Pulau balik pulau. Tengok. Situ pun
Situ batu besar tu. Ya. Batu besar tu. Batu besar. Hang pernah cakap kan ada satu abang tu dia main udang seret. Ya. Dia duduk belakang batu besar tu kan. Hang kata dia boleh size okey-okey je Ya, kan. saya elok. Saya elok. Jadi batu-batu besar tu antara yang apa ni tuan-tuan kena berhati-hati. Berhati-hati dari segi di situlah apa ni tuan-tuan akan jumpa size yang tak terduga. Dia apa ni size dia lebih besar daripada yang corner nombor 1 tadi. Corner yang nombor 1 tadi tak tentu, kadang-kadang dia besar dan banyak. Tapi kalau yang di batu besar ni, batu seketul yang besar ni, batu induk lah kita kata. Batu induk ni antara yang peralatan yang kita kena prepare betul-betul. Ya. Jumpa satu dia, jumpa apa ni satu ketul batu ni yang betul-betul dia akan menghadap ayak betul, baling betul-betul kat dinding. Seret betul-betul tepi dinding tu. Bagi rapat dinding betul, apa ni standby lah apa ni kita punya peralatan. Okey cik, macam kadang-kadang depa akan tanya kita nak peralatan kita yang nak standby. Macam tali berapa pound cik pakai tu? Okey, ni peralatan aku akan cerita sekejap lagi. Ada segmen sekejap lagi. Itu pun ada beberapa jenis peralatan yang kita kena perhati tu. Dia bergantung pada kerapu ni kan ada macam-macam jenis sport, macam-macam jenis apa ni situasi. Jadi aku akan kelaskan beberapa jenis peralatan yang apa ni orang boleh ambil tahu dan orang boleh tengok. Okey tuan-tuan, bercakap pasal gewang pula. Jadi gewang ni secara umumnya dia bergantung kepada diet ikan ataupun diet ikan kerapu di satu-satu tempat tu sendiri. Jadi lain-lain tempat ni dia berlainan tempat dia menentukan diet ikan kerapu tu sendiri. Jadi nak meletakkan satu rules, nak meletakkan satu peraturan kata kerapu, nak mengai kerapu kena guna gewang tertentu. Nak mengai kerapu yang di tempat ni ada gewang dia tertentu. Tak payah nak letak satu peraturan sebab dia sangat subjektif. Dia bergantung kepada diet di satu tempat. Macam contoh di tambak. Di tambak depa kata nak kena pakai krem besar-besar. Ya. Pasal apa? Pasal mungkin kerapu situ duk makan, duk ligan loban. Ya. Jadi untuk nak meletakkan satu peraturan adalah tak berapa adil. Cuma kok mana pun ikan tetap ikan. Ya. Dia ada makanan asas dia juga. Jadi di sini saya meletakkan satu asas lah kata. Saya letakkan satu gewang asas dan daripada gewang ni tuan-tuan boleh fleksibelkan lah. Boleh adjust lah mengikut tempat yang tuan-tuan nak cuba tu sendiri. Tapi berkenaan dengan gewang yang kami sendiri guna, kami bahagikan kepada 3. Nombor 1 soft plastik. Soft plastik ni di Malaysia sendiri pun kita kata ataupun di mana-mana pun boleh kata secara universal lah. Secara umum lah banyak orang guna. Pasal dia secara umumnya ataupun secara kebanyakannya dia memang nampak macam anak ikan. Dia memang nampak macam dia memang nampak natural, pergerakan dia menghampiri makanan ikan betul, sebab tu dia secara meluasnya digunakan dan itulah yang kami guna. Sebagai contoh, kebanyakannya secara umumnya orang pakai paddle tail yang macam ni lah. Saiz pun lebih kurang macam ni. Cuma apa yang membezakan dia ataupun secara spesifiknya mengikut penggunaan kami adalah kami banyak guna antara 10 gram. Kami padankan dia dengan jig head 10 gram sehingga ke 20 gram. Pasal apa? Dia bergantung pada tempat-tempat yang kami pergi juga. Tempat-tempat yang kami pergi macam contoh macam Mukahid, Tambak, batu kebanyakan ni batu Perenggi, kebanyakan batu-batuan di Penang lah kita kata. Dia banyak bongkah-bongkah dalam. Bongkah-bongkah dalam dah lah tu menghadap arus yang tak menentu pula. Lepas tu ketinggian bongkah dah sama, ketinggian struktur sama. Dia ada yang tinggi, rendah. Jadi dia memerlukan berat yang tertentu untuk nak dipadankan dengan dia. Jadi walaupun sini contoh kami guna, ini berapa cm ni? 8 tu. 8 cm. Ni berapa cm ni? Tengok. Saya tengok sini. Dia kata 3 inci lah. Dia sebut sini sebagai 3 inci. Kami padankan dia dengan kebanyakan jig head yang kami nak beli tu 10 gram sehingga ke 20 gram. Yang saiz yang Allahu Akbar. Saiz dia adalah saya tak pasti sebab lain-lain brand, lain-lain saiz. Tuan-tuan agak matakai boleh masuk di tengah badan. Tapi pastikan berat dia, kalau nak tiru cara kami buat juga, secara asasnya 10 hingga 10, 15, 20 gram. 20 gram tu paling maksimum lah kalau kata terlalu dalam dan juga arus laju. Tapi hampir setiap masa kami akan guna 15 gram.
15 gram ni dalam banyak keadaan lah. Terutamanya kalau kami yang casting banyak tracking ni. Setiap masa casting kami akan tracking. Setiap 1 jam bergerak, 15 gram lah yang paling optimum. Dia dalam keadaan yang ayak, macam saya kata tadi, 2 hingga ke 4 kaki pun dia masih boleh jatuh dengan elok lagi. Dia masih boleh bergerak dengan optimum lagi. Dan juga sehingga ke dalam ayak pasang penuh pun dia masih boleh jatuh dengan elok lagi, walaupun dalam keadaan arus yang taklah begitu kuat sangat, tapi arus yang kita kata level, kalau pakai umpan lain dia boleh hapus dah lah. 14 gram menggunakan jig head 14 gram dengan SP ni, dia masih boleh jatuh dengan elok lagi dekat dalam spot ikan. Jadi paling maksimum kami pergi akan sampai 20 gram lah. Ada keadaan yang saya sendiri akan pakai sampai 28 gram, tapi percayalah bila sampai ke tahap guna 28 gram tu, duk berehat lah, tak payah mengai lah. Tunggu arus ni elok balik. Yang kedua kami banyak guna, saya rasa yang ni pun orang pun banyak guna, crankbait ataupun deep minnow. Yang berat dia 3 hingga ke 8 gram. Saya bercakap spesifik untuk game-game belah utara, terutamanya Penang. Kami kebanyakannya guna crank. Kami kebanyakannya menggunakan crank ataupun deep diver lah, yang memberat 3 hingga 8 gram. Ini saya secara peribadi ataupun secara umumnya di spot-spot belah Penang ni, 3 hingga 8 gram dia punya CM tu bergantung pada tuan-tuan sekali. Tuan-tuan minat panjang yang jenis macam mana, bentuk badan jenis macam mana. Ada yang tuan-tuan minat jenis panjang sikit, gemuk ke macam mana. Yang penting selagi mana ada 3 hingga ke 8 gram, dia adalah size crank yang optimum. Size crank yang optimum untuk digunakan. Saya takkan pergi ke sampai 10 gram. Sebab lagi besar dia akan pergi lagi dalam. Dia akan pergi lagi dalam. Masalahnya walaupun dia boleh pergi lagi dalam, badan dia jadi terlalu besar, jadi dah tak praktikal lah untuk nak digunakan. Kalau sampai kena guna 10 gram, 12 gram deep diving ataupun crank, lebih baik guna SP. Kalau nak sangat guna crank untuk nak boleh pergi dalam, kalau dah sampai tahap guna 10 gram ke 12 gram, lebih baik guna SP. SP lebih efisien untuk kedalaman yang sampai kena gunakan daripada tuan-tuan guna crank yang besar-besar ni. Jadi itu kalau nak menggunakan crank. Baik, yang ketiga adalah, yang ini sudah tentu semua orang tahu dah, dia adalah umpan paling efisien. Dia ada faktor killer nombor 1 dia, iaitu bau. Iaitu apa nama dia? Udang seret. Nama gewang ni udang seret. Yang ni saya baru nak eksperimen kebelakangan ni. Banyak orang bukanlah kata depa cabar, saya cuma rasakan lebih pada nak mencabar diri lah. Kita guna gewang yang betul-betul mimik, sebab kita nak memburu ikan dengan benda yang kita tiru. Kalau dah sampai kita kena guna benda betul, jadi kurang mencabar lah. Cuma kebelakangan ni saya makin terdorong untuk nak cuba udang seret, sebab dia memang efisien, terutama ternyata cara ikan ambil dia pun syok. Cara seret dia pun walaupun macam SP, dia syok dia dekat rasa lembut, rasa lanjut dia tu. Dan juga dia kurang rintangan sikit berbanding SP. Dan juga kebiasaannya dia berat sikit pada SP lah, disebab bergantung kepada saiz udang tu sendiri. Dan udang seret ni rata-ratanya kebanyakannya ni 8 hingga 15 gram lah. Kita tengok pasal udang ni dia padat. Tambah kalau kita pakai kan udang hidup kan. Udang hidup kan dia padat lah, memang dia ada keras dia sikit. Dia punya kulit dengan isi dia pun duk bercantum lagi. Jadi kadang-kadang setengah tu aku biasa pakai udang seret, tak pakai ledung, tenggelam elok. Tenggelam elok. Dan ikan ambil walaupun tak sampai ke bawah lagi. Itu antara efisiennya. Kalau tak pasal bau pun dia punya action tu sendiri, dan juga feeling karawan tu sendiri lah udang seret ni. Dia ada action dan juga feeling dia tu sendiri. Dia ada thrill dia sendiri. Okey, pasal apa saya mulakan dengan gewang? Pasal apa bila cakap pasal alatan dan apa yang nak digunakan untuk target rapu ni? Pasal apa aku mulakan dengan gewang dulu? Pasal
Nombor satu, gewang ni dia paling dekat dengan ikan. Dia benda yang paling last kita guna. Dia yang benda yang paling akan sampai ke kita punya target. Dia hari tempat yang apa ni, tempat yang paling, dia adalah benda yang paling betul-betul akan berada di situasi. Benda yang betul-betul ada di depan ikan. Sebab tu aku letakkan dia nombor satu. Okey, apa ni, ada apa ni, setengah orang pengalaman apa ni saya terima juga akan bercakap kata kena guna rod macam mana dulu. Ada yang bercakap sampai kena guna reel yang macam mana dulu. Kena rod tahap keras macam mana. Tapi saya suka start dengan gewang dulu. Sebab gewang ni lah, gewang ni peralatan yang peralatan ataupun benda yang betul-betul berurusan dengan ikan. Kita hantar dia pergi berurusan dengan ikan ataupun untuk nak menghantarkan dia ke target kita tu, dia itulah yang menentukan peralatan kita guna. Sebab tu aku dahulukan gewang dulu. Okey, nombor 2 baru pergi kepada rod. Pasal apa rod? Pasal rod ni pula nombor kedua. Bila kita berlaku nak strike, semua tu bergantung pada rod. Sebab tu apa ni saya letakkan rod ni sebagai nombor 2. Okey, saya apa ni spesifikkan rod tu. Saya breakdown terus rod apa yang perlu diguna. Kita cakap pasal apa ni main tebing ni, kita banyak tracking. Okey. Jadi banyak tracking ni hang tak ada kemewahan untuk nak bertukar-tukar rod. Jadi kita kena pilih betul-betul kita punya rod. Okey, jadi di sini ada beberapa jenis pilihan lah. Yang mana kalau kita bawa untuk menebing, satu-satu tu yang kita akan boleh bawa. Nombor 1, saya ada 612. Saya ada rod 612. Nombor kedua, saya ada rod 1020. Jadi untuk permainan apa ni secara umumnya, untuk permainan apa ni main casting apa ni kerapu di tebing ni, saya sarankan juga tuan-tuan guna antara 612 ke 1020. Saya ada ni 1230. Tapi untuk struktur yang betul-betul keras lah. Saya hanya akan guna dekat apa ni tambak Penang, tambak Jambatan Penang, dan juga mungkin di tambak Tanjung Tok Kong. Pasal tambak Jambatan Penang dengan tambak Jambatan Tanjung Tok Kong ni dia hampir sama, saiz bongkah batu dia besar. Jadi tempat macam ni baru saya akan pergi ke saiz 1230. Macam hang kan, hang ada saiz apa tu? Bersidor tu. 17.30 lah? Ha? Lupa 17.20. Hang keras lagi. Kerah macam kayu. Kerah macam kayu kan. Dan bila main dekat muka head pun hang boleh pam dengan tapi sedap lah. hang boleh pam dengan jayanya. Kalau muka sedap pakai roll. Sampai tu. Jadi ni lagi keras tempat, secara umumnya lagi keras tempat tu. Lagi keras lagi kita punya peralatan. Tapi kebanyakan tempat lah di Penang ni. Melainkan 1-2 tempat tu saja. 6-12 sampai ke 10-20 pun dah optimum dah. Betul, tu pun sedap dah. Itu dah okey dah. Ataupun carilah 6-12 yang keras, 8-17 yang keras, 10-20 yang apa ni 10-20 yang keras. Ini pun sudah cukup dah untuk apa ni tuan-tuan nak buat ataupun nak buat guna main-main di kawasan batu-batuan ataupun tebing-tebingan di keliling Penang. Okey, ni ada juga saya pernah guna UL dulu. Ni main kat Padang Kota pula tu. Padang Kota tu ni karang-karang dia boleh tahan jugalah. Ya, kalau kita pergi dia tu kan? Bukan, aku pingat Faizal lah tu. Aku pingat Faizal. Aku pingat Faizal. Aku pakai UL dan aku strike rabus kilo. Aku strike rabus kilo. Pada tu ayat suruh rapat. Jadi kebetulan aku strike pula waktu tu Padang Kota ni kebanyakan batu dia tinggi-tinggi tau. Dan batu-batu dia, sebab batu dia lama. Dia banyak tertitik tajam. Tertitik tajam. Dia batu dia jenis tambak dia macam nak tu, jenis ni seketul tinggi tu. Aku berapa kali berputih tali situ. Kebetulan tempat yang aku duk baling 2-3 kali tu. Aku baling 2-3 kali. Kebetulan waktu tu agak landai. Dia ada batu-batu tumpuk lah. Dan aku strike rapus kilo di situ. Aku strike rapus kilo di situ. Pakai rapus kilo. Pakai kren kecil tu. Ya. Off-mode drunken tu. Itu pun nasib-nasib lah. Jadi aku pernah guna UL. Ada juga kawan-kawan lain yang guna UL. Cai pun dia pernah casting rapu kot. Belah-belah situ jugalah. Padang Kota bowling sampai ke atas dia pernah guna UL. Tapi waktu tu dia target rapu dia kecil masa tu. Target rapu dia kecil dan dia taklah target saiz ikan yang di luar-luar ni. Itu pun bergantung pada gewang kita nak guna.
Dan juga mungkin kita nak main saiz rapu yang geli-geli ni ya. Jadi dia bukanlah apa ni set yang aku akan guna setiap masa. Mungkin bila aku nak target apa ni saiz-saiz apa ni rapu-rapu hiburan ni ya. Sama juga macam geng-geng yang duk guna dulu. Dan saiz-saiz ni dia dapat pun masuk. Dia ni saiz-saiz apa ni bukan kata UL lah. Tengok macam ni buntah hunter fishing, benar-benar mengai rapu guna saiz-saiz anjing semua. Dia saiz-saiz hiburan, saiz-saiz yang syok-syok ni. Tapi dia bukanlah apa ni set yang ultimate dan optimum untuk nak target rapu secara umumnya. Dia apa ni bergantung kepada kita punya tujuan. Tapi bila bercakap pasal tujuan kita nak target rapu betul, inilah apa ni yang saya recommend kepada tuan-tuan. Antara 6-12 ke 10-20. Jadi daripada rod pergi kepada kita punya leader dan juga kita punya tali. Sebab leader dengan tali tu, pasal leader ni dia dekat dengan gewang. Dia dekat dengan pin, dia dekat dengan gewang, lepas tu pergi kepada tali. Pasal leader ni lah juga leader ni lah nanti yang akan lalu ke apa struktur dan juga batu-batu ni. Okey, jadi leader pun sama. Okey, sebelum leader kita pergi ke tali dulu. Dan ini bukan peraturan lah. Ni bukan apa ni, bukan kata hang kena pakai apa ni tali yang macam ni. Dia adalah apa ni secara umumnya bergantung pada tempat, bergantung pada tempat dan juga bergantung pada hang punya set. Apa ni yang direkomendkan adalah sekitar 10 ke 20 pound. Kau akan 10-20 pound. Kebanyakan masa apa ni kalau dekat rod 6-12 aku akan guna 10 pound. Kalau dekat rod 10-20 aku akan guna maksimum 20 pound terus. Pasal apa aku ambil kira 20 pound ni dia dah menghampiri 5 kilo. Jadi 5 kilo ni hang lebih pada cukup dah. Kalau hang turun nak pam ikan keluar ni. Untuk nak pam ikan keluar ni sebenarnya 5 kilo daripada 20 pound ni. 10 kilo 10 kilo lah. 10 pound okey lah 2 kilo macam tu. Untuk apa ni kalau nak ambil area Batu Ferenggi ataupun ke Teluk Bahang dan yang lebih kurang di situ aku dah 10 pound dah kira 10 pound dah cukup madai dah. Aku cuma perlukan apa ni drag sekitar 1500 lah apa ni 1.5 kilo. Apa ni drag pun tak keluar banyak mana. Cuma bila pakai set 6-12 leader aku akan apa ni naik ke 40. Leader aku naik ke 40. Leader akan naik ke 40 pasal kita nak berurusan dengan apa ni batu-batu yang kita akan lalu tadi. Sama juga ni akhirnya benda ni bergantung kepada gewang yang kita nak guna. Pasal aku guna 6-12 ni apa ni macam anda tengok dalam video aku yang sebelum ni aku akan buat main apa ni ikut Batu Ferenggi ni. Daripada Batu Ferenggi apa ni daripada Batu Ferenggi sampailah ke apa yang kita pergi tu. Yang kita pergi ni apa? Pantai Pasir Panjang. Pantai Panjang. Itu pun aku akan masih gunakan apa ni 6-12 lagi. Dengan tali 10 pound dengan leader 40. Pasal apa? Pasal aku nak guna lagi gewang yang kecil. Pasal kawasan-kawasan macam ni selalunya hang nak guna apa ni keren besar-besar pun tak praktikal sangat dah. So aku main SP pun macam set yang kita nak guna ni ya. So aku tak perlukan ni set yang gedabak sangat. Jadi secara umumnya di Penang ni kalau kita main game yang apa ni yang batu-batunya heavy cover yang keras-keras apa semua. Heavy cover yang keras-keras apa semua. Apa ni secara umumnya secara maksimumnya pergi kepada 10-20 pun dah madai dengan tali 20 pound. Tempat yang paling sekeras-keras malah tempat yang sekeras-keras mana kata sekeras-keras belah muka head sekalipun ada 20 pound dah madai. Kalau ni nak habis insurans pun paling insurans pun 30 tu lah. Tapi 20 pun dah madai. Cuma naik hang punya naikkan hang punya leader lah. Paling maksimum mungkin 50 itu kat tu. Tu pun dah okey dah 50 tu. 50 pasal apa ni makin besar batu makin keras kawasan, kadang-kadang kita tak perlu keraskan kita punya rod. Tak perlu keraskan kita punya peralatan. Kita hanya perlu fleksibelkan buat perubahan pada leader saja. Pasal kalau hang padankan dengan tali 20 pound 50 pound masih apa ni elok lagi badanannya. Dia tak beban sangat kepada tali ni leader 50 pound sekalipun. Jadi ni paling maksimum 20 pound pun dah apa ni rod 10-20 dengan tali 20 pound pun dah madai untuk nak main sekitar Penang. Yang paling apa ni dan yang paling ringan pun 6-12. Apa ni kalau dia taklah serendah-rendah UL sangat,
Dia tak serendah UL sangat dan dia taklah rasa paling keras sangat. 612 ni kalau main kat Penang bagi aku antara yang cun-cun lah. Antara cun lah. Terutamanya main kat Batu Feringgi apa semua ni. Kita kata tebing-tebing sekeliling Penang lah. 612 cuma rod dengan 16 tu 612 dengan tali 10 pound apa ni, leader 40 dah cukup dah. Itu 40 pun dah cukup beban dah tu. Pasal 30 pun aku pernah putih sebenarnya dekat Padang Kota. Jadi 40 dah okey lah. Pasal saiz karapu kawasan Penang ni tuan-tuan, dia bukanlah kebanyakan dia di bawah sekilo. Malah apa ni secara umumnya 500 gram lah. Hampir lah apa ni kalau tuan-tuan apa ni ronda-ronda Penang nak main rapu saja pun, untuk nak target rapu saja pun, kalau tuan-tuan dapat dalam paling banyak 10 ekor pun 10 ekor tu tak sampai sekilo setengah lah. Mungkin ada sekor, tapi kebanyakannya saiz 3-4 jari, kebanyakan 500 gram lah. Jadi berdasarkan apa ni yang kami selalu dapat besar-besar tu, apalah gunanya nak guna rod sampai ke gedabak-gedabak ni. Kita nak yang apa ni, kita nak rod yang sedap untuk target rapu saiz tu. Pasal kita tahu apa ni dalam sekeliling Penang ni batu pun tak besar-besar mana. Melainkan setengah tempat lah, melainkan di tambak Jambatan Pulau Pinang, melainkan di Mukahid. Situ kawasan yang keras betul. Batu bila sekeras macam tu, barulah kami spare satu rod yang keras untuk spesifik nak main di situ. Dan tempat macam tu selalu kami tak pergi selalu. Tapi yang kami bagi yang tempat yang kami pergi setiap minggu ayak slow ni, rod yang apa ni separa ringan untuk nak main soft plastik 15 gram dan juga crank yang 8 gram ni pun rod yang apa ni 612, 817, 1020 dah memadai. Dia ada seronok dia ada balance antara fight kerapu nak bagi keluar pada batu tu, dan juga sedap di tangan kita untuk nak fight kerapu yang saiz macam ni. Jadi secara konklusinya, bila kita cakap pasal gewang dan juga rod ni dan juga tali ni lah untuk nak target kerapu ni, rules of thumb dia, dia punya asas dia balik pada situasi tempat tu sendiri. Sekeras manakah dia punya karang dia, sedalam manakah lubang-lubang dia, dan besar manakah tambak-tambak dia. Makin besar tambak tu, makin power lah datang kita perlukan. Makin average, makin kebiasaan karang-karang dia, kita guna yang berpadanan dengan tempat tu jadilah. Okey, dan juga ini rules of thumb ataupun asas nombor 2 balik pada gewang yang kita guna. Bergantung pada makanan-makanan ikan kat situ lah gewang yang kita guna. Kalau spot tuan-tuan anak-anak ikan ataupun makanan-makanan ikan kat situ kecil-kecil, samakanlah dengan gewang-gewang kecil-kecil yang tuan-tuan ada. Dan juga karang-karang batu-batu pun, kalau yang jenis bersepah-sepah lubang-lubang kecil saja, mungkin waktu ni UL pun dah memadai, ataupun set-set ringan, ataupun BFS ke, ataupun yang sekurang-kurangnya 612 ke, dah boleh cover. Dan fleksibelkan pada leader saja. Tuan-tuan boleh ambil rules ataupun asas yang saya bagi tadi untuk tuan-tuan adjust sendiri. Flexibility dan juga situasi di tempat tuan-tuan yang pergi selalu lah. Mungkin kalau tuan-tuan duduk belah Perak, banyak pergi bahan pecah ataupun belah-belah belah-belah tebing-tebing mana lagi. Sana saya rasa spot-spot masih banyak sihat-sihat lagi. Boleh gunakan saya punya rules ni, insya-Allah. Okey, kita masuk ke cara main gewang. Jadi tuan-tuan cuba ingat balik pada mula-mula kita cerita tadi pasal pasang suruh ayak, dan juga ingat jenis-jenis spot. Kita nak tahu pasang suruh ayak dan juga jenis-jenis spot ni dapat pastikan dua-dua ni, insya-Allah kita boleh tahu cara-cara nak main gewang dan macam mana. Tapi secara umum dia macam ni. Kita start dengan ayak surut dulu. Pasal waktu bercerita bab pasang surut tadi, kita start dengan ayak surut. Contohlah kita berada di spot yang mula-mula cakap tadi lah, dekat corner. Ini bayangkan kita berada di corner tu, start dengan guna crankbait dulu. Waktu ayak surut ni, start dengan guna crankbait tu. Ingat balik tadi kita guna crankbait 3 ke 8 gram. Sebab apa? Sebab crankbait ni dia floating. Sebab dia mudah timbul balik. Dia mudah timbul balik. Dan keadaan macam tu pula ayak cetek. Jadi apa-apa jadi bila ayak cetek ni, bila kita karau kan, crank ni biasanya kita akan karau slow. Kita karau slow. Pasal nombor 1 kita nak pastikan dia kita tak tahu karang-karang mana yang dia nak lalu. Karang-karang mana yang dia nak lalu, dan juga kita nak pastikan
lubang-lubang mana, potensi lubang-lubang mana yang dia lalu tu, kita nak dapatkan dia ada cukup masa lalu dekat lubang satu lubang tu. Dia lalu satu lubang tu, dia tak lalu cepat sangat. Dia lalu dekat satu potensi lubang tu, dia lalu dengan masa yang cukup untuk ikan nak pergi ambil dia. Sampai ke tahap kita lalu dekat satu karang yang kita rasa keras. Mana kata kita karau 1, 2, 3 pun dia tak lepas juga. Kalau dia tak lepas juga, mana kata kita rasa-rasa kalau kita teruskan juga ni akan berlaku sangkut. Kita boleh biar Ustaz, dia akan timbul. Dia akan timbul. Jadi ini kelebihan kita guna crank di waktu ayak yang betul-betul surut dalam kedalaman 2 hingga 4 kaki. Lagi satu, crank ni dia bunyi bising. Dalam keadaan yang cangkat ni, ikan yang duduk dalam ayak dia dengar betul. Dia dengar betul apa ni, dalam keadaan ayak yang surut yang statik tu, jadi crank lebih cepat memanggil. Dia lebih bising, dia lebih cepat apa ni ketuk pintu ikan. Dia lalu satu spot tu, dia lalu karang-karang dia akan bunyi ketuk. Jadi ikan akan dengar getaran, ikan keluar daripada lubang-lubang tu. Lubang-lubang yang dia standby nak pergi hantar anak ikan tu dekat corner tu, dia akan pergi ambil. Ini sebabkan dia marah bunyi tu. Jadi kecetakan tu secara umumnya kita guna crank tu 2 hingga ke 4 kaki. Dengan crank yang kita akan guna 3 hingga ke 8 gram lah. Tak kira lah apa ni, crank ataupun minnow panjang yang berlidah panjang tu. Dia akan biasanya nak kata CM, macam yang cakap tadi, CM tak pastilah sangat. Tapi secara umumnya 3 hingga ke 8 gram lah. Boleh gunakan dalam keadaan ayak yang surut macam ni. Okey, bukan kita tak boleh guna SP di waktu cetek ni, di waktu cetek 2 sampai ke 4 kaki ni. Tapi dia senang sangkut. Ya, betul. Dia senang sangkut pasal apa? SP ni, soft plastik ni dia cepat jatuh. Satu dia cepat jatuh. Jadi bila hang baling-baling tu, contohlah kata hang baling-baling di tempat yang memang ada lubang. Hang tak tahu kena jatuh baling-baling betul dalam lubang ikan. Apa ni, kalau berlaku strike tak apalah, boleh rasa terus. Kalau tak berlaku strike, betul-betul jatuh situ, dia berat, dia jatuh cepat, pum terus berlaku sangkut. Crank ni bergerakkan dia lagi lambat daripada SP. Terutama ni kalau ayak cangkat lah. Dia lagi lambat. Lepas tu bila hang ketuk satu-satu rumah, pum jatuh dekat perhentian mana-mana yang hang rasa ada potensi ikan, hang akan boleh slow kan. Dah lah boleh slow, dia boleh duduk tempat yang sama. Hang karau lagi sekali, dia akan turun tempat yang sama juga. Tempat yang sama juga. Jadi dia boleh beraksi dalam keadaan dia duduk saja, dan juga apatah lagi waktu dia berjalan. Maintain guna crankbait daripada ayak surut macam ni sehinggalah ke ayak surut yang mula nak pasang. Ke agak-agak paras yang crank ni tak boleh nak sampai bawah dah. Ingat tadi hang karau crank, hang main crank, hang karau sampai boleh rasa batu kan. Jadi ayak akan pasang daripada surut ni, akan pasang sampai apa ni, pasang tu sampai crank hang dah tak boleh rasa dasar dah. Waktu ni baru tukar SP. So ini strategi yang asasnya. Strategi yang asasnya, yang sebetul-betulnya. Okey, nombor 3, penggunaan udang seret. Ini penemuan bukanlah penemuan baru. Dia penemuan lama dah. Penemuan purba dah. Kita pun jumpa. Aku ingat zaman Fir'aun orang pakai dah. Kita ada kemampuan untuk main dengan sangat slow, lebih slow berbanding guna SP. Lebih slow berbanding guna crank, lebih slow berbanding guna jerkbait yang suspending. Dan kita boleh biar saja sekalipun. Jadi apa ni, penggunaan udang seret ni boleh digunakan hampir di semua keadaan ayak. Sama ada surut rapat, surut nak tolak naik pasang, sampailah malah ke pasang yang memuncak sepenuh-penuh sekalipun. Udang seret efisien. Okey, ni nak tunjuk orang. Okey, sedikit tambahan buat tuan-tuan. Bila cakap pasal gewang-gewang ni, saya cakap tadi ada 3 kan. Kita ada crankbait, kita ada soft plastik dan juga kita ada udang seret. Okey, saya start dengan udang seret dulu benda paling nombor 3 saya akan guna. Rigging yang ni menjadi favourite saya dan juga Apit adalah rigging udang yang berbentuk macam ni. Untuk main tebing kami dapat tahu benda ni pun daripada main dengan Tekong Naim di Sungai Merbuk. Ini cara rigging udang dia. Dia berbeza sikit dengan yang orang nak main di Telaga Nenai, dengan orang nak main di Terong, Selinsing apa semua tu. Dia suka apa ni,
ikat dawai di ekor udang, lepas tu dia masukkan hujung ni dekat badan udang. Jadi udang akan jadi terikat dan juga statik. Ya betul cara yang lagi satu tu yang mana double matakai tu, double matakai di belakang ekor udang dan masuk ke badan tu dia lebih natural. Dia udang tu dia nampak lebih, udang tu punya tone tu lebih nampak macam udang. Tapi dari segi pengikatan udang ataupun firmnya udang duk di matakai, saya rasa yang ini lebih efisien. Yang ni lebih menjamin kelekatan udang di matakai tu lagi. Dan juga naik pula lagi ke soft plastik. Macam yang saya tunjuk tadi, kita ada, saya akan maintain lebih kurang dalam 3 inci saja. Saya tak suka besar lebih sangat, dan kecil sangat pun saiz UL tu saya tak berapa berkenan. Saiz ni saiz yang optimum lah, saiz yang sesuai lah masuk perut yang rapu-rapu yang bersaiz kilo, ataupun yang saiz setengah kilo. Dan jig head Allah nampak gedak dah. Saya letak link di bawah jig head yang sesuai dengan cara main kami. Jig head dengan yang sesuai dengan masuk dengan hampir semua jenis SP adalah jig head yang ni 14 gram. Masuk dengan soft plastik tu jadilah 16 gram lebih kurang. Dan akhir sekali ataupun mula-mula sekali crank. Ini kita ada 3 gram. Ni kita ada 3 gram. Dan yang ini paling besar 8 gram. Paling besar 8 gram. Yang ini dia disebabkan badan yang gemuk, dia selam betul-betul dalam. Pun betul-betul dalam sekalipun, paling dalam dia boleh selam hanyalah 6 kaki. Tapi saya tak guna sampai kedalaman ayak yang, kalau kata ayak bergerak pasang sampai 6 kaki pun saya takkan guna yang ni dah. Sebab walaupun dia berkebolehan untuk selam ke dalam tu, dia masih tak boleh cover semua kawasan. Dia tak boleh cover semua lubang. Jadi dia masih tak se-efficient soft plastik. Dan yang ini paling maksimum lah kalau saya terpaksa juga guna crank. Yang ini ni 10 gram sebenarnya. Ni 10 gram sebenarnya, dan kedalaman dia kat 1 meter dia lagi dalam. Tapi beza dia lagi senyap. Dia bearing dia tak berapa kuat. Dia ada setengah situasi yang mana arus kuat dan juga ayak yang agak dalam, tapi main soft plastik tak berapa efisien. Masa inilah saya akan guna. Benah kena baru 2 ekor kot masa ini. Itu pun rapu tak besar mana. Dalam 500 gram macam tu dia ambil. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sebanyak tips-tips dan cara-cara mancing kerapu daripada pengenalan berkenaan kerapu itu sendiri sehinggalah kepada jenis-jenis ayak yang kita nak target, pasang surutnya, dan juga sedikit perkongsian berkenaan peralatan-peralatan dan juga cara-cara kita nak casting, sehinggalah cara-cara nak kenal pasti lubuk-lubuk ikan tu. Dan insya-Allah kita jumpa lagi di video-video akan datang. Dan saya Rashid, salah seorang daripada tim Bahar Fishing, dan juga saya Hafid. Berjumpa lagi di episod akan datang di podcast Port Rahsia, podcast memancing Malaysia. Assalamualaikum.